Ha. So kita akan balik naik Vietnam Airlines. Berapa? Ada kat belakang tu ke? Ha. Mana? Awal-awal tu dia mention. Okay guys, kita akan naik Vietnam Airlines. So ni adalah Vietnam Airlines lah. Okay, so nanti daripada sini kita akan masuk ke plane Vietnam Airlines. So nanti kita akan tengok lah. So macam mana keadaan di dalam Vietnam Airlines. Okay, apa perasaan dapat pergi Korea ni? Biasa. Biasa je? Best. Best. Adik? Best sangat-sangat. Ha? Nak datang lagi tak? Nak next time. Next time. Okay, so kita tengah tunggu nak boarding flight kita. So kita sekarang dekat gate 113 untuk penerbangan balik ke Kuala Lumpur, tapi kita akan transit dulu di Ho Chi Minh. Jadi ini pertama kali WC Blink dapat travel ke luar negara. So kita bawakan ke Korea. So costing semua lebih kurang dalam 7,000, lebih kurang dalam 7,000 lah trip kita kali ni untuk 4 orang 4 pack. So lebih kurang dalam 1,700 lah, lebih kurang dalam 1,700 lah, so per head. So nanti korang boleh follow kita akan sharekan berapa kos yang kita spend sepanjang trip kita ke Korea. Okay, so antaranya kita spend untuk flight ticket pergi naik Philippine Airlines. Philippine Airlines dalam 2,100. Balik kita naik Vietnam Airlines dalam 1,005. And then total dah 36. And then kita accommodation hotel 1,003 untuk 5 malam. And then kita spend duit belanja, kita bawa 2,000 je. Kita bawa 2,000 tukar dalam 700,000 won lah. Dan alhamdulillah kita beyond dalam masa ni kita memang spend wisely lah. Dapat makan apa semua, public transport semua cukup untuk 2,000. Okay. Okay, ni flight kita. Flight kita untuk ke Ho Chi Minh sebelum ke KL. So ni flight kita lah. So kita kena tunggu lagi 30 minit sebelum kita akan boarding. Okay. Sekarang kita ready nak masuk boarding ke Vietnam Airlines. Get ready to board. Hello. Okay, so ni first time kita nak naik Vietnam Airlines. So kita of course lah economy class. Jom kita nak masuk tengok dekat Jagi lah Vietnam Airlines. Jom kita nak masuk ke dalam. So kita naik Vietnam Airlines. Jom kita masuk dalam. Okay, so kita dah dalam Vietnam Airlines. Kat sini dia ada skrin lah. So kita boleh pilih English. So dia ada bagi bantal, dia ada earphone dengan dia ada blanket lah. So kejap dia tengah iklan, kita tengok dulu. So dia ada sediakan lah. So nice aircraft, bang best. Adik apa? Pa. Ni dia ada skrin lah. So okay, not bad. Dia siapkan dengan skrin. So ni dekat dalam Vietnam Airlines. So dia ada 3 seat row lah. Sini, satu, tengah dengan sebelah sana. So dia ada 3 seat row.
So besar juga flight dari Incheon ke Ho Chi Minh. So saya dapat blanket abang. Best tak? Best. So tak adalah bosan. Dia boleh dengar ni, boleh tengok. So budak-budak mesti sukanya. Siap dengan blanket dan juga hantan. Okay guys, so flight kita dalam lebih kurang 5 jam untuk sampai ke Ho Chi Minh. So kalau bosan-bosan tu kita bolehlah tengok movie. Contohnya dia dekat sini ada movie. So kita tengoklah movie apa yang kita nak tengok ataupun TV. Dapat kacang mix nut. Okay, ada orange juice, Vietnam beer line. Sambil main game guys. Main game guys. Fokus main game. Okay guys, so korang jangan risau kalau korang naik Vietnam Airlines tu roti pita. So memang dia sediakan halal meal lah, halal meal untuk Muslim. So korang request je kat website, nanti dia orang akan sediakan nampak Muslim meal.